Wahai PMX, nak kepoci sikit dengan PMX boleh tak? Ni. Ni ada seorang ni, dulu dia lain tau. Tapi sekarang ni dia dah jadi lain. PMX kenal tak menteri ni? Dulu dia ni selalu turun dekat jalanan. Dan dulu dia juga yang lawan polis. Sebelum ni juga dialah yang menjerit reformasi. Dia ajak semua rakyat Malaysia ni turun padang. Tapi hari ini, bila dia dah ada kuasa, bila dia dah ada pangkat, dia terus lupa diri. Bila rakyat turun ke jalanan dan dia kata apa sekarang ni? Tangkap dan hentam rakyat yang berkumpul. Soalan aku mudah je. Apa bezanya dia hari ini dengan pemimpin zalim yang dia lawan dulu? Kita semua masih ingat Anwar Ibrahim bukan orang asing dengan demonstrasi. Tahun-tahun reformasi, jalan raya jadi saksi, penjara jadi rumah, gas pemedih mata ni jadi makanan. Masa tu, demonstrasi dipanggil suara rakyat. Hari ini, demonstrasi dipanggil ancaman keselamatan. Allahu Akbar. Tapi itulah hakikatnya. Bila seseorang belum berkuasa, dia cakap, ini semua soal hak rakyat. Tapi bila dah duduk di kerusi yang empuk, hak rakyat jadi apa? Jadi musuh. Inilah penyakit klasik dalam sejarah manusia. Habis madu, sepah dibuang. Yang dulu dipanggil perjuangan, hari ini dipanggil sebagai jenayah. Dengar sini Anwar Ibrahim. Demonstrasi bukan keganasan dan demonstrasi bukan jenayah. Demonstrasi adalah alat untuk kita semak, imbang balik bila sistem gagal dengar rintihan rakyat. Tapi sistem hari ini tak mahu rakyat sedar. Sebab bila rakyat sedar, kuasa yang penuh dengan kepalsuan akan runtuh. Dajjal bukan sekadar satu makhluk bentuk yang bermata satu. Dajjal adalah sistem pemerintahan yang penuh dengan penipuan secara besar-besaran. Sistem yang menukar kebenaran jadi kesalahan. Sistem yang menukar penindasan jadi wira. Sistem yang menukar suara rakyat jadi ancaman negara. Pemimpin yang bercakap soal keadilan tetapi menggunakan polis untuk menghukum rakyat. Itulah wajah sistem Dajjal pada hari ini. Hanya manis di mulut tapi kejam di tangan. Ingat satu perkara ini, Anwar Ibrahim. Kuasa bukan milik pemimpin tau. Kuasa adalah milik rakyat. Bila pemimpin lupa asal usul, rakyatlah yang wajib ingatkan kepada pemimpin tentang janji-janji manis anda sebelum dapat kuasa dulu. Ingat ni. Jadi kepada korang tolong aku sharekan video ini biar sejarah tak dipadam. Kerana kezaliman yang didiamkan akan jadi neraka diraikan. Kita semua kena bersatu tegakkan keadilan bangsa Melayu. Melayu bangsaku. Islam agamaku. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.